Panglima Tentera dipanggil SPRM kes rasuah terbaru. Seorang bekas Panglima Tentera Darat PTD bersama kedua-dua isterinya direman hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah. Kes rasuah projek tender perolehan bekas Panglima Tentera Darat, 2 isteri direman 3 hingga 7 hari. Tentera Darat, bekas Panglima Tentera Darat ditahan reman 7 hari. Bekas Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan direman 7 hari bagi membantu siasatan rasuah melibatkan projek tender perolehan Tentera Darat. Titah Sri Paduka Baginda, rakyat berhak berasa kecewa apabila terdapat pihak berkuasa didapati menyalahgunakan kedudukan dan terbabit rasuah. Panglima-panglima dipanggil oleh SPRM. Seorang lagi pegawai tertinggi ATM dipanggil beri keterangan kepada SPRM. Panglima rebah di pejabat SPRM. Cai. A senior armed forces officer was called in for questioning by the Malaysian Anti-Corruption Commission MECC on Sunday as part of an ongoing investigation into the alleged misuse of defence funds. Ini betul-betul Panglima tuan-tuan kerana dia beristeri 2. Tangkapan bekas Panglima Tentera Darat Hafizuddin Jantan. Maknanya walaupun dia seorang Panglima bekas, bekas Panglima Tentera Darat. Soal procurement dan persenjataan Angkatan Tentera ni jauh lebih rumit daripada rasuah biasa. Jemaah Menteri diberi penjelasan berhubung isu skandal perolehan yang membabitkan pegawai tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dah lah dia dapat rasuah. Saya salutlah kepada SPRM kerana anda begitu berani sekarang ini. Ketirisan berlaku, rasuah berleluasa. Kita mesti understand kenapa rakyat mereka sangat marah dengan pihak FAM. Sebab apa? Budaya rasuah ni dah teruk. Ada orang akan dilantik Panglima tetapi dia sebenarnya rasuah dan SPRM telah menyatakan keputusan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini mengambil keterangan seorang lagi pegawai tertinggi Angkatan Tentera Malaysia bagi membantu siasatan penyalahgunaan dana pasukan pertahanan negara itu. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki yang dihubungi Buletin Utama berkata, rakaman keterangan dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. 23 jam Rolex yang bernilai RM.2 juta. Jam Rolex tuan-tuan, 23 jam Rolex bernilai 2.2 million. 2 isteri dan Panglima telah direman di SPRM telah menahan bekas Panglima. Panglima Tentera Darat diletakkan bercuti sementara siasatan MECC dijalankan. Bagaimana seorang bekas Panglima boleh terbabit dengan isu ini? Mendedahkan Panglima yang yang mempunyai skandal kononnya. Yalah, nak beli jam Rolex ni tuan-tuan. Menteri Pertahanan beri kenyataan skandal perolehan pertahanan. Menerima rasuah bernilai 83,000. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan reman ini. Beliau meminta orang ramai memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh serta tidak membuat spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Kes ni memalukan negara. Yang menghina ini insiden yang memalukan negara, iaitu wang rakyat hilang begitu saja. 17 pengarah syarikat yang disyaki terlibat dalam rangkaian kartel tender perolehan Tentera Darat direman 5 hari. Home of ex-army chief's second wife raided. Skandal tentera terbaik SPRM. Teruskan luncur.